kerja, ada duit. Untuk kita ubah keuangan diri keluarga kita kepada lebih baik. Semasa kita gagah bekerja, ada pendapatan, ada duit, itulah waktu yang terbaik. Bukan tunggu umur nak 70, 80, itu dah dikira terlambat. Boleh tak salah, tapi dah dikira terlambat. Jadi sekaranglah hari ini, buat tindakan hari ini. 5 hingga 10 tahun akan datang, kita akan tahu berapa keuntungan kita dapat. Kita dah pun dapat ubah keuangan diri keluarga kita kepada lebih baik. Sebab apabila dah banyak, grade emas kita ni dapat ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai. Mula modal perniagaan, apa-apa je lah. Sebab tu katanya mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i, penulis buku Wak Emas, Misi Bebas Hutang, ada 3 keadaan untuk kita jual semula emas kita. 3 keadaan. Apa yang saya belajar lah, sharing daripada mentor saya, Tuan Zulkifli Syafi'i. Pertama, langsung tak ada duit, juallah emas kita. Kedua, capai target. Apa target kita? Apa target kita? Dah nak umrah, haji, persaraan, nak berkahwin, apa target? Juallah emas yang kita simpan ni. Ketiga, tuan-puan, nak ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai, tanah, rumah, yang memberi pulangan RM1 kepada kita tiap-tiap bulan. 3 keadaan untuk kita jual semula emas yang kita simpan. Bukan terus menyimpan je. Bukan simpan, tak ada matlamat apa semua. Tak boleh. Kita menyimpan emas ni mesti kena ada matlamat. Apa matlamat kita? Jadi apabila dah banyak, nanti ada jalannya, insya-Allah. Macam saya buat simpanan emas, saya nak tukarkan kepada aset yang lebih bernilai. Tanah ke, kebun ke, apa-apa je lah, yang memberi pulangan RM1 kepada saya. Itulah tujuan saya menyimpan emas. Nak ditukarkan kepada aset yang lebih bernilai, memberi pulangan RM1 kepada saya. Jadi apabila saya dapat tukar kepada rumah-rumah sewa, kebun getah, kebun sawit, saya tak kerja, ada duit. Itulah passive income. Tak kerja, ada duit.